Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam siri Kesihatan Mental Menurut Islam. Satu topik yang sangat penting pada hari ini. Jadi kita sangat beruntung kerana tetamu undangan kita sudi menerima jemputan, iaitu Profesor Dr. Salasiah Hanin Hamzah dari Fakulti Pengajian Islam UKM. Untuk episod kali ini, kita nak berbincang tentang tindakan selanjutnya. Sebelum ni kita berbincang tentang rawatan. Jadi, apakah yang kita boleh lakukan untuk membantu orang-orang yang terdekat dengan kita sebagai ahli keluarga, ahli masyarakat, apabila kita tengok dia mungkin sedang mengalami masalah kesihatan mental. Baik, terima kasih Puan Malini. Alhamdulillah dan selawat ke atas Rasulullah SAW. Ya, macam mana kita nak bantu orang terdekat? Yang pertama kan, kalau orang terdekat kita nampak tadi simptom-simptom dia, kita dah cakap tadi panjang lebar, tanda-tanda dia. So, apa yang patut kita buat? Yang pertama, dengar dengan empati. Apa itu empati? Empati ni kita dengar dan kita letakkan diri kita dalam situasi dia. Kita bayangkan kalau aku jadi dia. Itu empati. Sebab kalau orang empati ni, dia lebih daripada simpati tau. Empati ni dia punya rasa belas kasihan dekat orang tu sehingga dia mendorong untuk dia ambil tindakan membantu. Itu yang penting empati ni. Dan yang kedua, dengar tanpa menghakimi. Dengar tanpa menghukum. Contohnya, kau ni jadi macam ni sebab kau tak bersyukur. Kau ni jadi macam ni sebab kau tak ingat Allah. Kan, kita hukum dia macam tu. Kau ni kan, kau rasa masalah kau ni kecil ke? Ramai lagi orang kat sana lebih susah. So kita hukum dia, kita tak nak dengar. Masalah memang sangat-sangat banyaklah orang yang tak nak dengar. Masalahnya sampai sekarang ni boleh tak kita jadi dengar? Kita jangan cakap banyak, kita dengar. Allah bagi kita telinga, kita dengar dulu ni. Baru dengar sepatah dah nak jawab. Baru dengar sepatah nak bagi solution. Kadang-kadang pada mereka kan, dengan mendengar tu jauh lebih menyembuhkan. Mendengar tu jauh lebih menyembuh sebab mereka dah mengeluarkan apa yang mereka rasa tak selesa tu kan. Jadi kalau macam tu kita boleh cakap dengan dia. Kita kata kat dia, saya mungkin tak faham sepenuhnya apa yang awak alami, tapi saya sentiasa ada bersama awak untuk awak berkongsi masalah ni dengan saya. Sebab dia tak rasa keseorangan. Sebab dia rasa ada orang yang membantu dia. Jadi kemudian tawarkan terus bantuan praktikal. Apa yang kita boleh? Hubungi pihak-pihak yang berkaitan. Lepas tu kita tolong jaga anak dia kalau kita nak hantar dia kan. Ataupun ambilkan Grab terus bawa dia buatkan temu janji misalnya. Itulah yang kita patut buat. Jangan cakap-cakap aja. Lepas tu menghakimi orang kan. Jadi itu tak sepatutnya. Kemudian beri sokongan spiritual ya tanpa menyalahkan. Janganlah kata dia macam-macam lah, itulah inilah. Tapi dalam masa yang sama kita boleh ajar dia kekuatan diri. Macam contoh tu kan, zikir. Dalam perjalanan kita nak pergi jumpa psikiatri ni, jom kita sama-sama zikir. Jom sama-sama kita istighfar. Jom sama-sama kita berdoa supaya mudah-mudahan Allah dapat bantu kita. Jadi saya rasa kan ini memang dalam Islam memang sangat selari dengan apa yang Rasulullah selalu ajar pada kita. Sebab Rasulullah ada sabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maksudnya siapa yang melepaskan seseorang dari kesusahan dunia, nanti Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan kita di akhirat. Ini bantu orang, kita bantu dia selesai masalah dia, bantu selesaikan masalah kat dunia, Allah akan bantu kita. Nanti mungkin kita lalu titian sirat mudah laju kan. Mungkin kita dapat telaga haud, dapat minum, dapat jumpa Rasulullah. Masya Allah, itu yang kita nak. Bukan saja kejayaan kita, kebahagiaan kita di dunia, tapi kita nak kebahagiaan yang hakiki di alam sana. So itu menjadi motivasi yang kuat untuk kita nak membantu orang sekitar kita, cakna dan prihatin lah. Ya, insya-Allah. Okey, terima kasih berbanyak-banyak kepada Prof kerana telah bersama-sama kami dalam siri kali ini, iaitu kesihatan mental menurut Islam. InsyaAllah saya harapkan kita telah banyak belajar
dan kita boleh amalkan juga apa yang telah kita Betul. pelajari, insya-Allah. Saya pun nak mengambil kesempatan ni sebab ni episod terakhir kan. Saya nak mohon berbanyak-banyak kemaafan kepada semua penonton yang ikut episod ni daripada 1 tadi sampai ke episod yang akhir ni. Kalau ada salah dan silap, kalau ada terasa, saya mohon berbanyak maaf. Tujuan kita hanyalah untuk kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Itu saja yang kita harapkan dan mudah-mudahan kita semua dapat redha Allah. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama.